Jika orang tak respect anda punya masa, you don't have to respect that. Kita ada resources yang sangat limited dan mahal, iaitu masa, tenaga dan duit. Tenaga boleh recharge, duit boleh cari balik, masa tak boleh nak reverse balik. Jadi masa is a very expensive punya resources. Saya pernah refund balik duit orang yang ambil consultation dengan saya yang dia tidak menepati masa temu janji. Dia dah on the way dah. Saya refund, saya bagi lebih sikit sebab dia dah on the way. Walaupun saya lost kat situ dan dia pun lost something yang bigger apa yang dia dapat daripada saya tetap pada saya punya prinsip. Usahakan untuk kita bina satu SOP ataupun sistem yang dapat elakkan daripada kita spend banyak masa dengan time wasters. Orang yang banyak bazirkan masa kita untuk kepentingan mereka tetapi bukan kepentingan kita. Yang kedua ialah kerja-kerja yang membazir masa kita sebabkan kita buat kerja a low skill task yang kita boleh delegate pada orang lain. So itu pun kita perlu senaraikan dan perlu delegate terus. Dan juga task yang menjadi bottleneck pada kita sebabkan kalau kita tak approve benda tu susah nak go on. Kalau kita tak approve apa yang tim kita buat, so benda tu akan jadi stuck. Let's say lah, kos untuk fix benda tu bawah RM100, RM500, kita memberikan satu responsibility kepada orang tersebut untuk solve terus. Jangan kacau saya, apa-apa bawah RM500, you boleh solve sendiri. Kalau anda tonton sampai sekarang, jangan lupa follow.